Okay, hari ni aku nak demo something yang aku download dekat GitHub. Dia ialah tool yang connect dengan AI untuk kita detect apa yang berlaku di dalam sesuatu kamera feed. Let's say CCTV. Let's say apa-apa kamera lah, webcam. Dan AI akan judge ataupun identify apa yang ada dalam kamera. Dan aku rasa aku boleh tweak this tool untuk aku send webhook send data ke webhook yang connect dengan NAN. Let's say kalau nampak kucing di dalam camera feed, ataupun kalau nampak orang yang mencurigakan di dalam camera feed, kita hantar mesej tersebut ke NAN. NAN akan proses information dan hantar notification ke WhatsApp. So that thing is possible. But now aku nak demo benda ni. So aku pilih 2 saat interval. So aku klik pada start. So now kau boleh lihat dekat response ni, dia akan berubah setiap 2 saat. So kalau aku pegang phone macam ni, dia try untuk identify apa yang berlaku di dalam kamera. So kalau aku pegang buku, ada banyak implementation. Kau bayangkan kita dah tak perlu hire orang untuk tengok CCTV 24/7. AI yang akan tengok CCTV. Dan apa yang berlaku, kita boleh hantar notification automatically kepada orang-orang yang berkenaan. Nampak tak implementation kepada tools ni?